Minggu lepas saya telah dipanggil oleh Presiden Wawasan Negara Yang Berhormat Datuk Seri Hamzah untuk berbincang bagi menamakan penyelaras wawasan di peringkat bahagian-bahagian. Saya dah pernah buat kenyataan sebelum ni, iaitu bahawa penyelaras yang bakal dilantik nanti ada berperanan. Yang pertamanya untuk mendaftarkan keahlian parti wawasan di bahagian masing-masing, dan langkah yang seterusnya adalah mewujudkan yang nanti selepas mendapat jumlah keahlian baru diwujudkan jawatankuasa penaja di bahagian-bahagian. Sebab di peringkat wawasan negara Malaysia, kita baru saja selesai mengadakan AGM, pindaan perlembagaan, untuk mewujudkan struktur di peringkat negeri, di peringkat pusat, di peringkat bahagian, hinggalah ke peringkat cawangan. Jadi kita harap dalam masa terdekat ini nanti akan diadakan majlis ataupun penyampaian watikah rasmi lah kepada semua penyelas di bahagian-bahagian di negeri Perak. Kita dah berbincang dengan Presiden dan juga urustia di peringkat tertinggi. Saya dah membuat justifikasi setiap nama yang saya calonkan sebagai penyelaras bahagian-bahagian, dan kita mengharapkan peringkat Presiden dan jawatankuasa tertinggi dapat melihat penilaian-penilaian dan pandangan-pandangan yang telah saya kemukakan. Apapun, saya yakin di peringkat penyelaras di negeri Perak ini akan menerima dengan keadaan lapang, sebab kita adalah satu parti baru. Yang paling penting kita perlu cari ahli dulu, sebab kewujudan jawatankuasa penaja itu belum lagi, masih di peringkat penyelaras yang peranan utamanya untuk mencari keahlian, dan kita akan pastikan semua bahagian-bahagian dapat bergerak apabila semua penyelaras ini telah dilantik, dan mereka adalah yang akan menerajui mencari ahli-ahli wawasan di peringkat bahagian masing-masing. Sebelum kita bersama-sama dengan parti wawasan yang sebelum ni Parti Cinta Malaysia, sebenarnya kita telah diberi tugas oleh Datuk Seri Hamzah waktu itu dengan gerakan riset. Semasa riset lagi saya telah mewujudkan wakil-wakil di bahagian-bahagian. Pada masa itu lagi saya dah minta mereka mencari ahli. Sebenarnya basic saya minta pada waktu itu 100 hingga 200 ahli untuk riset, bukan untuk wawasan masa tu. Tetapi selepas kita ada parti wawasan, saya dah minta bagi arahan yang sama untuk menambah. Siapa yang ada 100, cari lagi triple 300. Siapa yang ada 300, pergi doublekan jadi 600. Dan ada juga yang telah mencecah 1000, ada yang 800, kan? Walaupun belum mendaftar secara rasmi, tetapi mereka telah mengadakan usaha untuk mencari keahlian. Ada orang kata kita transform je ahli bersatu ke wawasan. No, kita register baru. Kita nak ahli yang committed. Sebab kita tahu daripada senarai panjang ahli-ahli bersatu dulu, tak semuanya committed hari ini. Sebahagian besarnya dah pergi ke parti-parti yang lain. Tapi hari ini saya minta pada penyelaras kita cari ahli yang baru, yang committed, yang tahu parti apa dia masuk. Dia masuk sebab apa? Bukan lagi kita ada yang mengatakan alah ni wawasan ni saling kulit dia pindah je ahli-ahli bersatu. No, tak ada. Kita daftar yang baru. Walaupun dia dulu bersatu, kita akan tanya dia ini setuju daftar atau tidak. Bukan kita saling kulit, tak. Itu cerita yang direka-reka, yang saya kata tak wajar baku. Apa yang saya tak arahkan, kita daftar yang baru. Dan keahlian kita hari ini bukan saja diterima baik oleh orang Melayu, malah rakan-rakan kita daripada kaum Cina, India, Sing pun dah bertanya bila borang nak keluar ni. Saya dah pun maklum kepada penyarah ni, dia borang ni format dia ada yang online, ada yang hard copy. Tetapi selepas dilantik penyelaras, setiap penyelaras akan diberi password dan juga QR code untuk bahagian tertentu, dan boleh mudah mendaftar.